Ni pemimpin-pemimpin kita, khasnya pemimpin-pemimpin yang mengasaskan KRT Taman Putra ini. Bukan senang kita berbuat demikian. Orang lama semua ada di sini. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya terlebih dahulu minta maaf kerana terlambat sedikit. Itu pun kerana hari ini kebetulan ada satu lagi program di KL tadi yang bertembung masanya. Walaupun demikian, saya janji saya datang. Dan bukan sekadar datang, apa yang penting itu selain daripada mengucapkan selamat Raya Aidilfitri, memang tak lambat lagi lah saya mengucapkan selamat Raya Aidilfitri kepada muslimin dan muslimat, dan juga selamat menyambut Pesta Tanglung kepada kaum Cina khasnya. Saya kena datang kerana sebelum ini saya telah pun didatangi oleh saudara John Yee dan juga barisan jawatan kuasanya dengan beberapa perancangan, beberapa perkara ataupun permasalahan yang berbangkit. Jadi selaku wakil rakyat, saya telah pun mengkaji dan juga mengusahakannya. Maka malam ni kenalah saya maklumkan tuan-tuan dan puan serba sedikit tentang apa kesudahannya, apa yang kita buat, apa pula yang kita nak buat selepas ini. Tuan-tuan dan puan sekalian, syabas diucapkan kepada KRT Taman Putra. Tadi bila saya sempat berbisik-bisik dengan Tuan Jalil, saya kata ini KRT ni bukan KRT sembarangan, ya. Di bawah kepimpinan Tuan OC kita dan juga orang-orang lama kita, ni jangan kita lupa. Ni khasnya mereka yang berpengalaman luas dalam urusan kepulisan. Maka kita dapatlah wujudkan satu KRT yang berfungsi, yang berdaya maju. Dan saya selaku wakil rakyat, saya kena maklumkan tuan-tuan dan puan bahawa sebelum adanya KRT ini, saya pun terpinga-pinga. Tuan, saya pun terpinga-pinga kerana masa tu bila saya nak misal kata kalau saya nak selesaikan sesuatu masalah, saya pun tak tahu siapa agaknya ketua masyarakat. Jadi semua masing-masing kata mendakwa diri dia sebagai ketua masyarakat. Pening juga saya. Dan sekarang ni sekurang-kurangnya dengan adanya KRT ini, maka saya dapatlah gariskan beberapa perancangan bersama dengan KRT dan seterusnya kita melaksanakannya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, di sini pilih kata, sebelum saya beralih pada ucapan saya dalam bahasa Cina, saya nak maklumkan tuan-tuan dan puan bahawa apa yang kita tumpukan sekarang ni, yang pertama dia keselamatan. Ini Tuan OC kita ada, dan juga daya usaha pun ada di sini. Dan ada juga satu syur ataupun cadangan yang dibawa oleh saudara John E, iaitu bagaimana pula kita dapat memantapkan lagi keselamatan. Ini keselamatan ni memanglah ada juga ura-ura, mungkin nak ganti, tak tahulah, nak ganti apa ni, palang yang sedia ada. Jadi saya pun tengah kaji tu, setakat mana ia dapat berfungsi dengan lebih baik lagi. Ini satu. Tetapi apa yang lebih mendesak sekarang ni, adalah ni fasiliti ataupun kemudahan yang saya nampak. Walaupun sekarang ni sudah ada yang sudah dibuat, tetapi mungkin kena kita tambah lagi. Jadi kemudahan riadah yang sebelum ni memang saya dah sediakan di beberapa taman kediaman. Jadi takkanlah sini saya tak pandang, dan sini pun saya rasa ni raya dah berlalu. Jadi sekarang ni kenalah kita fokus, kita usahakan apa yang telah pun kita janji nak buat, kita buat. Ini pasti akan kita buat. Dan biasanya apa yang saya bagi itu adalah berupa batu mamar, dan juga ni laluan refleksologi.
Saya tak tahulah ada yang minat atau tidak. Ni laluan refleksologi ini khasnya kalaulah siapa yang suka nak pakai, pakailah. Itu memang tanpa mengira kaum, semua boleh pakai. Dan satu lagi, akhir kata besok, ini kena buat promo sikit ni. Pagi esok seperti mana yang saya janji, jam 8:30 ni van bergerak ataupun klinik bergerak saya akan tiba di sini. Kita pegang pada satu prinsip, apa yang kita janji kita buat, kita kotakan janji kita buat. Saya di sinilah saya nak lemparkan satu cabaran. Ini bukan semata-mata untuk mencabar, cuma kita tengoklah sama ada sini boleh break the record atau tidak. Iaitu sebelum ini setiap hari Minggu, melainkan bulan Ramadan, setiap hari Minggu bila van bergerak ataupun klinik bergerak tu, the mobile clinic yang saya tugaskan itu singgah di mana-mana satu destinasi untuk memberikan hikmat. Biasanya hikmat tu selama 3-4 jam, dan setiap kali bilangan penduduk yang datang puratanya 100 lebih, 200 lebih. Yang paling ramai sekali pernah mencecah 400. Yang tempat tu di Seri Penang, apartmen Seri Penang yang bersebelahan dengan Kampung Pandan. Jadi saya nak tengoklah di sini Pandan, di Taman Putra ni berapa orang pula yang akan datang. Jadi kita tak paksa, cuma kita serahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi pasukan yang akan berkhidmat itu terdiri daripada sekurang-kurangnya seorang doktor dan juga pelatih jururawat, tak kurang daripada 20 orang. Itu biasa kita buat. Dan pagi esok seperti mana yang saya sebutkan tadi, pasukan atau skuad kita akan tiba di sini. Dan kita buat ni pun tak kisah musim tengkujuh ke, musim kemarau ke, rain or shine, kita buat. Dah sekian lama. Jadi saya berharap di sini pun kita akan dapat mengecapi